Ada orang tanya saya apa yang membuatkan kau Dah lah aku tengah sedih gila. apa yang membuatkan kau pilih dia jadi seorang isteri? Okey, orang tanya saya apa yang dahsyat sangat kau pilih Wati tu jadi isteri kau, nak jaga anak-anak, nak jaga itu masa tu Saya ni masa dengan Sarah, saya dapat satu pelajaran untuk memilih isteri yang bagus, wanita yang baik, wanita yang bagus lah. Apa? Ini saya rasa, ini pendapat saya sebab saya lalu. So saya apply pada diri sendiri lah. Saya hanya perlu cari, rupa paras apa semua ni adalah termasuk lah, tapi itu bukan kriteria nombor satu. Kriteria nombor satu saya, masa Mami tahu kok Mami apa? Dengan cakap. Oh Allah, pandai je Mami ni. Saya cari isteri, saya kena cari isteri yang boleh dengar cakap. Itu je. Okay. Kisah silam ini semua belakang banyak cerita. Tapi saya cakap, kenapa saya pilih kalau nak jadi isteri, saya nak cari isteri ke nak carikan peneman hidup yang saya rasa okey untuk saya kena cari isteri ataupun perempuan yang boleh dengar cakap saya. Tapi dalam istilah boleh dengar cakap, tak boleh lah kau nak suruh bini kau dengar cakap kau tapi kau pun ke laut dalam. Tak boleh. Tapi daddy masa tengah tu when dia kata A means A. Ya, so itu maksud saya. Bila kita tahu kita seorang suami, kita harus menjalankan tanggungjawab sebagai ketua dengan betul. So kau suami kan, kau tahu apa kriteria ataupun apa tugas kau sebagai lelaki, sebagai suami. Tapi kalau kau tak ada pengikut yang boleh dengar cakap, kau tak boleh pergi mana, wahai ketua. Betul tak Mami? Kau tak akan berkembang, kau tak boleh pergi jauh. Sebab kau ada pengikut, tapi pengikut tak boleh dengar cakap. So dia tak jadilah. So saya hanya perlu cari orang, perempuan yang boleh dengar cakap saya. So takkanlah berbohong lah saya cakap. Walau sebelum saya kenal dia, saya kenal perempuan lain, tapi yang lain tu tak boleh dengar cakap. So apa yang saya belajar dekat Sarah adalah, Sarah ni walaupun dia rasa kadang-kadang benda tu berat untuk dia dengar dan ikut, tapi akhirnya dia akan dengar dan ikut. Faham tak? Sama lah dulu bila saya contoh Bu, nanti pakai tudung okey, tapi bagi air masa nampak tak? Dan akhirnya dia buat. Sama lah benda-benda lain. Kalau contoh benda tu dia tak suka, tapi saya cakap, Bu, dia tak boleh, dia tak boleh. Dan dia dengan cakap, kita tak boleh bukan membabi buta, melulu-lulu je, tak boleh. Tak, kita ketua kena jadi ketua yang real. So sama dengan dia ni, bila mana dia trigger? Bila masa I bagi tudung tu Mami, I tak cakap I akan pakai. I cakap, oh okay, thank you. Tapi masa I pakai tu pun saya tak cakap dengan dia yang saya akan pakai date sekian-sekian. Sebab Mami sejenis orang yang bagi Mami, cakap semua orang boleh cakap, buat belum tentu semua orang boleh buat. Jadi Mami tak suka bercakap, nanti saya akan buat. Tak, aku akan tunjukkan dengan perbuatan. Tapi akhirnya apa yang kita nak dia buat. So dekat situ saya fikir, benda ni besar dan berat untuk dia, tetapi dia boleh buat dan dengar cakap aku. So situ saya trigger, dia ni boleh dengar cakap ni cakap. Lepas tu sama benda-benda lain bila cakap, Mami, you ni tak boleh diikut, you ni tak boleh. So itu je. Saya cari pasangan saya cukup sebab saya nak jadi ketua yang benar, ketua yang baik, insya-Allah. Kalau ada salah silap tu kita kena membaikilah, kita kena jadi ketua yang baik. Tapi untuk jadi ketua yang baik, kita memang kena ada pengikut yang boleh dengar cakap. So bila dia boleh dengar cakap saya cakap okey, bolehlah jadi isteri. Faham tak Mami? Ya. Lagi satu pun sebenarnya kan, perempuan ni dia okey je, dia bagi Mami lah, dia, Mami 100 botol je lagi kita minta. Dia boleh mendengar kata. Tengok baby dia mendengar kata. Sebab kita tengok juga lelaki yang macam mana. Sebab aku pernah jumpa lah lelaki yang, korang faham tak, yang kita kena bercakap sekali ketuk, sekali jalan, sekali ketuk, sekali jalan. Yang hari ni kita cakap, masuk seminggu, 2 minggu dia dah lupa. Macam tapi tak faham bahasa. Alhamdulillah, jadi ni kau cakap masa apa yang kau bercinta, yang kau tak suka ni sekali je.
sekali je bercakap masuk cinta, sampai sekarang dia tak pernah buat. Faham. Ataupun apa benda cakap Daddy I tak suka ni. Kadang-kadang sampaikan mami takut tau. Macam adalah part yang macam bila kahwin kan, aku nak cakap ke tak. Tapi kalau aku cakap kejap lagi sekarang, aku dah tahu dah ni, kalau sekali aku cakap dia memang akan buang sifat tu ke, akan berubah, maksudnya take note lah benda tu kan. Tapi sekejap lagi aku tak nak lah aku cakap kerana aku cakap je kan, macam tu lah. Kadang-kadang nak cakap sebab dia sejenis yang sekali mami cakap, kau dah tak payah ulang. Jangan kata ulang 10 kali, 2 kali pun takkan ulang dah. Sebab itulah sebenarnya mami rasa kenapa mami pula juga boleh jadi orang yang mendengar kata. Sebab Daddy orang yang akan take note juga apa yang mami, maksudnya kena, pasangan kena macam tu lah. Kalau you nak dapat isteri yang mendengar kata, you pun kena maksudnya dalam rumah tangga tu, kalau sekali bini cakap, you dah take note dah benda tu. Maksudnya sama-sama lah, barulah isteri pun boleh hormat, boleh mendengar kata. Tengok